Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan? Okey, kita sambung lagi. Ini episod yang ke-5. Okey, kita dah belajar tentang keselamatan Yang episod yang sebelum ni kita belajar tentang keselamatan. Sekarang apa yang kita nak buat ialah persediaan sebelum kita memanah. Kebiasaannya kalau saya jadi jurulatih, sebelum tuan-tuan memanah, benda yang paling penting saya tekankan ialah sesi memanas badan. Maksudnya kita akan ada renggangan dan sebagainya supaya bila kita memanah, badan kita bersedia untuk memanah. Jadi saya akan terangkan perkara-perkara yang perlu ataupun persediaan, warming up, sesi memanas badan macam mana sebelum kita memanah. Okey. Kebiasaan bagi saya, sebelum kita mulakan memanah, kita baca sedikit doa ataupun selawat supaya semuanya berjalan lancar dan kita punya aktiviti memanah di bawah perlindungan Allah, dan dalam masa yang sama kita mendapat keberkatan. Dan kita ingat tadi kan, memanah sunnah. Setiap panahan ada pahala dia, setiap tarikan ada dia punya kelebihannya. Jadi kita kena jagalah sedikit sebanyak. Jangan kita main suka-suka buat benda bukan. Jadi kita kena jagalah. Jadi biasa saya akan doa sikit. Kita akan mulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Saya akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keselamatan kita. Saya akan baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nurul absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallam untuk kesihatan badan. Jadi kita tahu kita memanah ni kesihatan. Yang kedua, kita mintalah ya Allah berkatilah panahan kita ini, berkatilah latihan kita dan jadikan benda ni amalan sunnah. Ada pahalanya. Mudah-mudahan. Jadi kita punya aktiviti memanah tu di bawah perlindungan Allah. Okey, yang pertama. Yang kedua tadi tentang warming up ataupun pemanas badan. Biasa saya akan mulakan dengan kepala. Tuan-tuan tengok kepala Kita akan tolak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pandang depan. Tolak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pandang depan. Kita tolak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pandang depan. Kita tarik kepala, pegang sini, kita tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pandang depan. Okey, selesai bahagian kepala. Kita mula dengan bahu ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey tuan-tuan. Tengok, angkat tangan. Kita letak di belakang badan. Kita pegang di sini, kita balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangan. Pegang tangan kiri. Kita pegang sini, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangan. Kita pegang tangan kita macam ini. Pegang di bahu, tarik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangan. Tangan kiri, pegang, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangan. Okey, so baru dah selesai. So kita tangan macam ini, pusing tangan, kita tarik tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangan. Naik tangan yang sama, kita tarik ke dalam pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangan. Tangan kiri, naik, pusing, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangan. Lagi sekali naik, tarik ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun tangan. Okay, last sekali kita buat macam ini. Macam ni, pun pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pusing balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, tambahan. Maksudnya kita gerakkan pinggang dan sebagainya, tunduk ke bawah. Itu semua tambahan lah untuk pinggang. Sebab kita memanah, kebanyakan kita akan gunakan bahagian daripada pinggang ni ke atas. Okey, jadi kita dah berpeluh sikit dan sebagainya, kita dah boleh bersedia untuk memanah. Jadi kita dah baca doa, kita dah warming up. Okey, jadi kita akan pegang busur. Okey, kedudukan tangan dan busur. Okey, tuan-tuan tengok ini busur. Ini busur latihan. Saya suka pakai busur ni pasal dia mudah untuk menunjukkan macam mana kita ni. Di tangan kita pegang
1, 2, 3. 3 jari. Dua jari ni letak saja. 3 jari ni pegang lebih kemas. Tapi bukan kita cengkam kuat-kuat, kita sekadar pegang kemas. Okey, tuan-tuan tengok. Okey. Yang tuan-tuan tak nampak ialah di sini. Nampak tak? Ini tali. Saya punya tali tidak rapat ke tangan. Dalam jarak lebih kurang 3 jari. 3 jari antara tangan dan tali. So supaya bila kita memanah, dia lepas, dia tidak kena tangan. So mana saya pakai pelindung tangan, tak perlu. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai juga, mengelakkan kesakitan, pakailah. Tapi awal-awal ni, kalau tuan pegang dengan cara yang betul macam ni tadi, dia tak akan kena tangan, insyaAllah. Okay, so usul pegangan tangan. Jari ni biasanya kita boleh free. Okay, untuk usul tradisional, jari ni adalah menjadi tempat meletak anak panah. Jari ini dan jari ini. Okay. Okay. Selesai dulu di sini. Kita akan sambung sekejap lagi dan episod yang ke-6. Okay. Terima kasih.